Assalamualaikum. Hari ni Abang Azil makan nasi goreng untuk breakfast. Baru goreng panas-panas untuk dia. Abang Azil tak boleh puasa. Korang semua puasa kan? Selamat berpuasa. Salam Ramadan. Ada Sky kat atas. Nasi tu baru goreng panas-panas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Morning, hello. Kita pergi cuci tangan. Allahu Akbar. Salam takziah Kak Ina dan family. Waalaikumsalam. Sky sihat, Alhamdulillah. Sky dekat atas. Kejap lagi kita borak-borak dengan Sky. Ni nasi goreng ikan masin. Kurus sikit bujang Kak Ina ni. Alhamdulillah. Nasi goreng ikan masin, dek. Saya duduk dengan Kak ke sementara lah Sky. Nanti dari sekolah dia kena balik rumah dia balik. Azil dia membeli makanan tak Kak? Ke semua dia makan saja? Azil boleh makan, tapi kalau dia tak nak makan dia akan tinggalkan lah dia. Sorry lah, lag kat dapur ni lain tak berapa bagus. Itulah, kat dapur lain tak berbagus lah. Minta maaf. Akak sebenarnya nak Rizku Murah Perak, sediakan sahur untuk anak-anak. Hati teringat Sky tengah makan apa. InsyaAllah Sky, Kak Ina adik nak kerja dia. Azal puasa.